Assalamualaikum. Kalau kita tengok dalam inventory stok ni kan, stok kalau kita tengok contoh saya bagi satu item lah. Jadi kita ada member price ni. Jadi member price ni kita boleh tukar lah. Dia lain daripada selling price ni. Kita letak kata member price ni RM1.50 ni. RM1.50 kan. Jadi kalau member membeli dia dapat harga ni lah. Tapi kalau kita tak si guna member price, kita nak guna discount dia kan. Pergi kepada contoh kalau dalam membership ni, kalau kita pergi sini kita kata kita nak guna discount sini. Discount ni. Terus kalau macam kita buat saat ni dia tak kira ni, dia kira tu saja, dia kira daripada member price tapi kalau kita tak si guna tu kita nak guna based on this discount, kita pergi kepada setting, kita disable satu kan. Server setting, kita pergi ni bawah stok ni. Kita tengok bawah lagi, kita pergi pada bawah stok. Mana stok ni? Stok setting ni, bawah ni ada enable member price, kita set kepada false ni. Double klik ataupun kita pergi klik tepi ni lah, tepi ni boleh klik juga. Set to false, save. Jadi bila kita set to false, kita bagi pada stok balik ni. Okay, contoh saya ambil sini ni. Dia akan jadi harga, kejap saya kena keluar dulu Okay. Kita akan jadi balik pada harga yang sama dua-dua dah ni. Okey, contoh saya masuk balik dah. Jadi kalau pergi pada stok ni, inventory, stok, assigning, jadi dua ya juga lah. Tak ada itu dah. Dan ni kan saya set pada RM5.50 kan, ni harga yang sama. Okey, itu sahaja.